Apabila dia tu nazar, dia nak puasa ni tapi berturut-turut. Oh, tak ada syarat turut-turut lah, sedua main susah lah. Kalau menazar nak puasa ni tak apa, puasa sehari. Berarti sehari. Puasa sehari, hasilnya cukup ni hari. Tapi yang kita buat berkarik, nak puasa ni turut-turut. Ya kita kena kedai kata. Kedai kata, terkodok semangatnya, puasa sebuah jangan, kita kena kedai. Aku, patut, putus, dia putus, bukan kotor, dia putus, dia kena semula. Kena cukup hari semula, moga. Dia putus. Dia putus, bila putus, tak klik dengan masalah nazar tadi. Ya nazar berturut-turut. Tak ada kena qada. Qada apa? Dia 3 hari dah dia puasa. 5 hari dia puasa tapi dia putus sehari tak cukup ni. Maka kena kira satu semula. Aneh pula dah panas sangat depa berturut-turut tu. Tu nak turut-turut. Itu dia. Tengok ni separuh wajib bayar nazar, bayar qada, bayar kifarah, bayar kifarah zihar. Dan juga berlaku persetubuhan bulan puasa tengah hari tu. Dengan syarat-syaratnya wajib kena bayar kifarah. Puasa 2 bulan turut-turut. Lepas tu puasa lah weh. Bayar kifarah. Puasa. Boleh 28 hari dah. 60, boleh dah 57 hari dah. Dah sikit dah. Tiba-tiba hari depannya dia uzur. Tak boleh nak puasa. Uzur sini uzur bukan lari tak lepas, uzur pasal lari lepas pada golek. Kalau uzur pasal lari tak lepas tu lain. Kena mula satu semula. Bukan qada. Kerana berturut-turut. Jadi makna katanya bukan dia qada. Sebab dia nak tunaikan nazar dia. Nazar dia ada taklik kait dengan berturut-turut. Tiba-tiba tak ada cukup. Tu nyegi uzur sehari. Kena mula satu semula nak berlepas. Bukan kena qada.